saya ingin semua warga pendidikan Johor ni berpegang pada konsep every student matters and must progress, regardless religion or races. Semua pelajar yang datang ke sekolah mesti berlaku peningkatan dari segi kognitif, efektif dan juga psikomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, salam Johor Leads. Cikgu Podcast dibawakan kepada anda oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia, dan studio dirakamkan dari studio penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Santai-santai, janji sampai. Baiklah, dalam episod Cikgu Podcast pada kali ini bersama dengan saya, Cikgu Ali Ashraf, kita akan bincangkan satu isu yang cukup menarik, cukup terkini dan sangat penting kepada pendidikan di Malaysia secara amnya dan di Johor secara khususnya. Namun begitu, kepada penonton-penonton Cikgu Podcast, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cikgu Podcast dan follow TikTok Cikgu Podcast. Baiklah, episod kali ini dibawakan kepada anda oleh Hux Robotic Academy, yang mana Hux Robotic Academy ini fokus utamanya menjalankan 3D printing dan innovation, menjalankan latihan untuk drone soccer dan kelas kepada murid-murid dan guru secara bulanan di Johor Bahru dan juga Batu Pahat. Baiklah, kita terus kepada tajuk podcast kita pada kali ini. Baru-baru ini kita satu negara telah dimaklumkan dan diberitahu tentang satu rancangan yang cukup penting kepada pendidikan Malaysia, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Dan untuk kita lihat dan kupas berkenaan dengan RPM ini, saya namakan RPM, kita bawakan seorang panel yang cukup berpengalaman dan cukup arif tentang Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Saya perkenalkan yang berusaha Tuan Ali Zainal Abidin bin Said Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Jarang-jarang kita dapat host yang bernama Ali dapat bersama di sofa podcast dengan panel bernama Ali, Tuan. Yeah. Okey. Kita terus kepada RPM ni, okey. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 ni dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini, dan soalan yang paling pertama sekali yang saya nak tanya kepada tuan, kenapa kita perlu? Apa keperluan utama sehingga RPM ini dilancarkan? Baiklah. Terima kasih Saudara Ali Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam wa'ala rasulillah. Ali okey hari ni? Okey tuan. Tak sibuk Tak, okey. Dah cukup latihan berlari. Alhamdulillah, dah sedia tuan. Ali ni orangnya aktif sebenarnya. Sebab boleh. Begini Ali, sebenarnya RPM ni, sebelum kita bercakap RPM, kita telah ada satu plan induk pembangunan, satu blueprint yang panjang, plan induk pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. RPM ini penting kerana kita telah melalui satu frasa plan induk pembangunan Malaysia yang telah berlangsung sejak 2013 hingga 2025. Suka tak suka, dunia bergerak dengan sangat maju dan sangat pantas. Dunia sekarang berada dalam keadaan VUCA. Kita perlu menyediakan generasi pada masa kini dan pada masa akan datang dengan satu acuan yang lebih relevan untuk masa akan datang. Dan dunia ni terlampau bergerak pantas. Apa yang relevan pada 10 tahun lepas, dia mungkin tak relevan lagi untuk pada masa kini. Jadi dia bersifat dinamik. Betul. Dan perlu ditambah baik. Dan semua negara di dunia yang maju, terutamanya dari segi ekonominya, dia akan sentiasa mengadaptasi perubahan dengan sistem pendidikan tersebut, ataupun sistem pendidikan tersebut akan mengadaptasi dengan perubahan. Jadi satu perancangan baru perlu dibuat bagi menyediakan satu generasi yang mempunyai daya tahan ataupun yang mempunyai yang sesuai lah untuk masa akan datang lah. Dan kita sekarang kita tak boleh cakap
masa akan datang, dia tu lama. Sebenarnya the future is now sebenarnya. Oh, ya. Kita tak boleh lewat. Kita mesti mengikut peredaran zaman sebenarnya. Jadi kena ada, inilah RPM yang dikatakan RPM ni. Macam tuan kata tadi, kita sebenarnya memang kita dah bergerak dengan pelan induk sebelum ni, kemudian pelan pembangunan pendidikan. Okey, kemudian sekarang kita bergerak dengan RPM. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, apa keadaan sekarang ni, status semasa ni sebelum kita nak bergerak ke arah RPM tu? Pada tahun lepas, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tamat dengan rasminya. Jadi, banyak cabaran ataupun dari segi sistem yang kita telah capai dan ada sebahagian besarnya berkatakan berjaya jugalah. Walaupun ada beberapa perkara yang berlaku sedikit, kata orang tu, defisit dari segi pencapaian sasaran dan sebagainya. Kemungkinan besar ia disebabkan oleh pasca COVID sebenarnya. Pasca COVID, dikatakan pendidikan Malaysia ni, kata dia agak terganggu kerana pasca COVID. Jadi melalui RPM ini kita akan tambah baik lagi supaya kita ada satu rancangan yang betul-betul sesuai dengan generasi masa kini dan generasi akan datang lah. Okey, macam tuan kata tadi, sebelum ni kita dah ada PPPM. Sekarang kita bergerak dengan RPM yang memang matlamat dia untuk pendidikan kita lah. Dan kita tahu pendidikan ni bukan sekadar yang kira stakeholder, pemegang taruh dia bukan sekadar guru, murid semata-mata, tapi semua banyak pihak, termasuklah kita di peringkat pengurusan, ibu bapa dan sebagainya. Okey, soalan yang saya nak tanya, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak ni, dan apa jadi kalau semua pemegang taruh ni macam tidak ambil peka dan tak indah tentang RPM ni? Ya, soalan yang baik. Sebenarnya ada banyak pihak mengatakan it take a village to raise a child. Maksudnya dia memerlukan satu kampung ataupun satu komuniti untuk melahirkan atau menghasilkan seorang kanak-kanak. Atas dasar itu, semua pihak perlu memainkan peranan. Untuk menjayakan RPM ini, semua pihak ni, daripada pihak KPM yang mempunyai peranan mereka, iaitu dari segi merangka dasar, kemudiannya merangka kurikulum, telah menjalankan tugas dia. Kemudiannya pihak JPN perlu memastikan segala dasar dan segala kurikulum itu sampai ke sasarannya, dan ke pihak PPD pula ada peranannya pula memastikan pihak sekolah melaksanakan apa yang telah dirancang ini. Jadi setiap pihak ini ataupun setiap stakeholder ataupun pihak berkepentingan ini mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Pihak KPM dengan peranannya, pihak JPN dengan peranannya, pihak PPD ada peranannya, dan kita jangan terlupa pihak ibu bapa, PIBKS, pihak komuniti juga memainkan peranan yang sangat penting. Tanpa sinergi daripada kesemua pihak ini ataupun tanpa peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak tersebut, RPM ini sukar dicapai. Sebab tu sinergi daripada semua pihak ini sangatlah penting bagi menjayakan ataupun untuk mencapai matlamat RPM ini. Okey, macam tadi tuan kata, semua pihak ni, kita ada banyak pihak stakeholder yang perlu untuk bergerak sama-sama untuk menjayakan RPM. Pendapat tuan lah, apa cabaran utama kita untuk RPM ni? Cabarannya banyak. Cabarannya banyak. Tapi kita kena berani menghadapi cabaran. Satu, kita mesti membina kepercayaan masyarakat tentang hala tuju kita jelas. RPM ini bukan dibina oleh pihak sekelompok orang. Dia telah melibatkan perbincangan yang begitu teliti, memakan masa, melibatkan pelbagai pihak, pelbagai pakar, daripada wakil-wakil pihak ibu bapa, pihak NGO, profesor-profesor, daripada pihak guru, pihak pesara-pesara dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya, dasar ini sebenarnya berkatakan datang dari bawah juga sebenarnya. Dan saya rasa pendidikan tu tak susah. Kadang-kadang kita yang buatnya jadi rumit. Isu
banyak isu sebenarnya kalau kita nak mencari isu. Dalam dunia ni paling senang kita mencari isu. Tapi isu kita sejak dahulu dan berlaku di mana-mana negara di dunia ini dalam melaksanakan satu reformasi atau transformasi, suatu dasar atau kurikulum, isu pelaksanaan. Ya betul. Isu pelaksanaan, kalau kita lihat, Datuk Dr. Amin Senin pernah mengatakan dalam satu ucapannya, dasar turun dari atas, daripada pihak kementerian, dia turun melalui JPN ke PPD dan ke hujung sekali ke pihak sekolah. Betul. Secantik mana pun dasar tersebut, ibarat analoginya sebatang tombak, secantik mana pun dihias dan sebagainya, tetapi mata tombak itu tak kena pada sasarannya ibu bapa ataupun kualiti sekolah, maka ia akan menjadi gagal. Ia akan menjadi gagal. Justru RPM ini sebenarnya yang dia perlu berakhir di sekolah ataupun di bilik darjah untuk membentuk pelajar yang beradab, berilmu, berkemahiran, berkeyakinan dan sebagainya. Dia perlu berlaku di sekolah dan bilik darjah. Kita perlu pastikan ia sampai ke golongan sasar. Mata tombak itu perlu tajam. Mata tombak itu perlu tajam. Kalau tidak, secantik mana pun dasar RPM ini, pelbagai inisiatif dibuat, tapi dia tak sampai ke golongan sasaran, maksudnya sasaran kita tidak akan tercapai. Jadi pada saya itulah cabaran yang perlu kita sambut oleh warga KPM, warga Jabatan Pendidikan. Kita adalah warga Jabatan Pendidikan, warga PPD. Itulah cabaran kita. Kita perlu berusaha dari sekarang bagi menjadikan dasar itu difahami di sekolah. Untuk makluman Ali, dasar ni kadang-kadang dia tak sampai ke bawah kerana bahasa sebenarnya. Bahasa kementerian lain, jabatan bahasanya lain. Di peringkat dasar di sekolah, dia tak faham. Dia tak akan faham. Dia perlu kita terjemahkan dalam bahasa pelaksana. Bahasa pelaksana. Dalam hal ini, satu perkara bagi menghadapi cabaran ini ialah pada saya, kita perlu memberi keluasan ataupun autonomi kepada pihak pelaksana agar dia dapat difahami. Dan dasar ini sebenarnya perlu melalui satu proses kita panggil the coherent making. Dengan izin, saya meminjam frasa daripada Michael Fullan. Dia panggil the school change ataupun the change process. Dia kata coherent. Suatu dasar dia perlu sampai ke bawah, perlu dipahami melalui dasar-dasar ataupun suatu transformasi atau kurikulum ni mesti dijadikan coherent. Coherent maksudnya it easy to understand, it look good, it make sense dalam bahasa bawah. Itu kita panggil bahasa sekolah. Jadi peranan ni siapa? Dia akan balik pada kita. Pihak jabatan perlu membangunkan kompetensi, membimbing, mengagihkan sumber, membangunkan kompetensi pegawai-pegawai PPD, dan pegawai-pegawai PPD pula akan memastikan kerana mereka lah paling dekat dengan sekolah. Justru PPD memainkan peranan yang paling besar dari segi memastikan pelaksanaan tersebut berlaku, dan kepimpinan di sekolah. Nanti saya akan bercakap tentang isu kepimpinan juga. Okey. Saya tertarik dengan yang tadi Tuan kata, dalam melaksanakan dasar kita beri autonomi pada sekolah. Tapi dalam masa yang sama Tuan kata juga, di pihak kita, Jabatan Pendidikan Negeri, di PPD, kita kena membimbing dan kita memberikan panduan kepada sekolah. Jadi dalam pelaksanaan RPM ni, apa bentuk support yang daripada pihak kita, pengurusan di JPN, nak beri kepada sekolah tu? Bercakap pasal support, suka saya ingatkan DTP ataupun District Transformation Program masih dikekalkan gerak kerjanya. Dia bukan perkara baru, sepatutnya dia sudah menjadi business as usual. Betul. Dia patutnya sudah diamalkan dia oleh pihak JPN dan pihak PPD melalui pendekatan bimbingan dan sokongan.
Jadi pendekatan kita bukan pendekatan seperti dahulu, pendekatan kita lebih kepada memberi sokongan dalam bentuk pembangunan kompetensi, kursus-kursus, pemahaman dan sebagainya, dan satu lagi memberi bimbingan melalui pendekatan coaching and mentoring lah. Pendekatan coaching mentoring ni kadang-kadang pun kebanyakannya kita gagal faham sebenarnya. Dalam coaching ni dia tak ada why sebenarnya. Kita lebih banyak menggunakan how. Bagaimana tuan boleh memahami perkara ini, bagaimana puan membina strategi, bagaimana tuan menjayakan perkara ini, bagaimana tuan mendapatkan sokongan supaya mereka bebas berkarya dan mencari usaha lah, mencari solusi-solusi tersebut. Macam tadi tuan kata pasal kepimpinan. Maksudnya apa yang tuan maksudkan kepentingan ataupun isu kepimpinan dalam menggerakkan RPM ni? Banyak kajian yang menunjukkan kalau kita lihat kajian-kajian yang dilakukan di dalam dan di luar negara, kepimpinan itu sangat penting. Kalau kita mendapat pemimpin yang bagus di semua peringkat, tak kira lah di jabatan ataupun di PPD dan paling utama di sekolah. Kepimpinan di sekolah, dia akan berjaya menyumbangkan peningkatan potensi dan prestasi sebanyak 30%. Tetapi kita selalu lupa mana datangnya 70% tu. Okey. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Michael Fullen, dia mengatakan sebaik mana pun kepimpinan di sekolah, tetapi amalan bilik darjah ataupun the instructional practice itu tidak berlaku ataupun tidak berjaya ataupun tidak berkesan, kurikulum itu, kemenjadian murid itu tidak akan berlaku. Jadi peranan pemimpin 30%, 70% adalah dipanggil the practitioners, the guru-guru ni kita panggil. Dia kata orang tu the player lah maksudnya, the player. Yang menggerakkannya. Yang menggerakkannya. Okey, macam tuan kata tadi, 30% pemimpin dan 70% mungkin daripada player dan penggerak dia. Yang akhirnya tuan cakap tadi kemenjadian murid. Okey. Di dalam proses RPM 2026 2035 ni, apa yang murid akan dapat ataupun apa yang kita hasratkan pada murid tu? Dalam RPM tu dia ada 11 ada 12 perkara non-negotiable. Kalau kita lihat, salah satunya kalau kita ambil contoh ialah semua pelajar menguasai literasi dan numerasi. Itu merupakan kunci utama. Kita tidak boleh mencapai apa-apa kejayaan kalau kadar literasi dan numerasi murid khasnya di negeri Johor ini tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Sasaran kita dalam bidang non-negotiable itu dikatakan semua murid menguasai literasi dan numerasi pada tahap 1. Pada tahap 1. Melalui literasi dan numerasi, mereka akan boleh berkembang dengan cepat. Ini suka saya sentuh. Kadang-kadang kurang dijelaskan orang. Kenapa perlu literasi dan numerasi? Kenapa ada kemahiran membaca? Kalau mengikut kajian yang dilakukan oleh ahli psikologi Vygotsky, Vygotsky, dia mengatakan bahawa proses kognitif dengan bahasa dia merupakan satu twin proses. Dia merupakan satu twin proses. Semakin pelajar itu cepat ataupun banyak menguasai suku kata, berkomunikasi dengan baik ataupun menguasai literasi dengan baik, semakin cepat peningkatannya dari segi peningkatan kognitifnya. Dia merupakan satu proses yang sangat berkembang. Mentelah lagi bagi pelajar-pelajar seawal prasekolah sampai dia ke darjah 6 itu merupakan satu tahap perkembangan manusia yang sangat penting. Dia mudah menyerap ilmu, mudah menyerap apa saja maklumat, mudah membina pelbagai kemahiran pada ketika itu. Jadi pendidikan seawal mereka prasekolah tahap 1 sehingga ke mereka umur 12 atau 13 tahun, dia mesti dibekalkan dengan ilmu. Kerana mereka mula berfikir secara logik. Pada tahap ini murid mula berfikir secara logik.
mula memahami, kalau seawal prasekolah, mula memahami, kita panggil simbol-simbol. Sebab itulah hasrat murni kerajaan kita perlulah kita sokong melalui menurunkan tahap umur pelajar seawal 5 plus ini untuk pergi ke ataupun umur 5 tahun 5 tahun pergi ke prasekolah. Semakin cepat dia mendapat ilmu, semakin cepat kognitif mereka ataupun psikomotor mereka ini berkembang. Satu, mereka dihantar ke sekolah. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, pendidikan di bilik darjah harus berkualiti, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran tanpa pembelajaran dia tidak bermakna. Kerana pengajaran yang berjaya adalah pengajaran yang berjaya mewujudkan pembelajaran murid. Sekiranya cikgu hebat mengajar tetapi tidak berjaya mewujudkan murid itu belajar, masa dia tak jadi. Pasal yang ambil peksa bukan murid yang dapat kemahiran. Cikgu memang dah ada kemahiran pun. Cik Ali pun ada kemahiran. Yang perlu murid itu sebenarnya. Okey, kita dah bincang ni kepimpinan kita, DJPN, kementerian dan sebagainya, guru, murid, dan kita tahu RPM ni 10 tahun. Okey. Maksudnya dia akan berakhir 2035. Masa tu tuan ada di dalam servis? Ada? Dah tak ada. Okey, maksudnya generasi kami lah yang menyambut dia. Sekarang saya nak tanya, apa vision ataupun ke mana hala tuju yang tuan nak lihat pendidikan ni, khususnya di negeri Johor, untuk 10 tahun akan datang? Bagi pihak saya lah, secara peribadi, saya ni timbalan pengarah. Tapi saya ingin semua warga pendidikan Johor ni berpegang pada konsep every student matters and must progress, regardless religion or races. Semua pelajar yang datang ke sekolah mesti berlaku peningkatan dari segi kognitif, efektif dan juga psikomotor. Berubahlah 10 kali dasar sekalipun, tetapi apa yang paling penting itulah dia. Kalau kita pastikan peningkatan kognitif, efektif dan juga psikomotor, dia tetap akan sesuai. Akan sesuai dengan PPPM ataupun RPM ni. Cuma kita kena, guru-guru ni kena ambil maklum, ambil cakna apa perkara-perkara non-negotiable yang perlu dicapai supaya apa yang mereka buat di sekolah ini mencapai hasrat ataupun hala tuju negara. Yang kedua, di peringkat jabatan ni, hala tuju Jabatan Pendidikan Johor ni, jika saya sangat berhasrat agar kita menekankan proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran di sekolah, di sekolah, dan kita tak boleh lari daripada co-curriculum lah. Kerana co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum mengikut Akta 550. Kita jangan cakap nanti kurikulum tak diberi perhatian ke, sukan tak diberi perhatian ke. Ingat, kognitif kita boleh capai dalam bilik darjah, tapi dari segi psikomotor efektif mesti melalui koko, melalui sukan dan sebagainya. Kerana kita masih lagi menekankan falsafah pendidikan negara lah. Jadi hasrat saya yang pertama itu dahulu, dan saya sangat berharap kita fokus, warga pendidikan seluruh Johor ini fokus, kena ada disiplin fokus, iaitu kita perlu ada hala tuju yang jelas di sekolah dan jabatan. Kita kena utamakan perkara-perkara yang wajib dulu, perkara-perkara yang wajib, dan kita perlu mencari usaha. Dan kalau kita lihat ada satu penulis lagi menulis the solution space in the domain is not nearly as well understood as the problem space. Ini isu kita pandai ataupun bijak mengenal pasti punca, pelbagai management tool kita gunakan, tetapi kita tak berjaya mendapat satu solusi yang betul-betul mantap. Betul-betul mantap disebabkan tiada fokus. Kadang-kadang perkara yang tak perlu kita buat. Jadi kita kena fokus. Apa fokus kita selepas ini, warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor, ialah semua sekali tumpukan, bergabung tenaga, kita hanya fokus kepada RPM
sahaja. Itu cabaran kita paling besar, dan pada tahun ini sebagai tahun permulaan will be quite bumpy lah. Untuk tahun pertama will be quite bumpy dari segi pemahaman, dari segi pelaksanaan. Jadi tahun ini kita beri pemahaman, beri tumpuan pada itu, kita lupakan benda lain dulu. Lupakan benda lain, kita fokuskan dulu kepada hala tuju dalam RPM ini dulu. Melalui apa yang kita nak capai itu dari segi murid yang berakhlak, berpengetahuan, berkemahiran, dan seterusnya. Dan beberapa lagi yang kita perlu tengok lah. Dan perkara ini mesti di-study lah. Dan learning. Dan saya sangat berharap semua warga pendidikan mesti terus belajar dan terus belajar. Learning is a lifelong process. Pembelajaran merupakan satu proses sepanjang hayat. Kita rajin-rajin lah tengok apa yang disampaikan, dasar-dasar, dan cuba ubah suai. Berlaku kesilapan ataupun serba sedikit tak berapa faham, kita tambah baik. Kerana sebahagian daripada tugas kita ialah membetulkan kesalahan, kan? Nah, tak ada manusia yang sempurna. Tak dapat ikut semua, kita ikut mana termampu dulu, mengikut the place setting. Ini satu isu lagi. Satu isu lagi. Penyelesaian ataupun pelaksanaan itu mesti bersesuaian dengan the place setting tempat itu, ataupun berdasarkan kemampuan, keupayaan, demografi, kesediaan murid di suatu tempat. Ini dikatakan autonomi. Jadi pihak sekolah sesuaikan dengan persekitaran tersebut. Kerana banyak kajian yang dilakukan, sesuatu hasrat ataupun kurikulum itu tak dapat dijalankan kerana pelaksanaannya tidak mengambil kira the place setting, kesesuaian tempat ataupun subjek tersebut, kelompok pelajar tersebut lah. Johor ni kita ada bandar, luar bandar, kita ada masyarakat orang asli, lagi satu perbezaan dari segi sosioekonomi, jantina yang berbeza, kecenderungan gaya belajar pun akan berbeza, masyarakat luar bandar pun berbeza. Jadi kita kena sesuaikan mengikut the place setting ataupun tempat pembelajaran itu berlaku lah. Okey. Short and sweet dalam tempoh 1 minit. Seruan tuan, nasihat kepada semua warga pendidikan negeri Johor. Marilah kita sama-sama belajarlah. Kita belajar, learning. Kita mesti berlaku proses learning di semua pihak. If we stop to learn, you will stop to grow. Ataupun if we stop to learn, we will stop to grow. Kita kena ada growth mindset dan kita perlu mendakap perubahan. We must embrace the change. Baru kita boleh relevan dengan zaman ini. Kalau tidak, kita tidak akan relevan dengan RPM ini. Sekian. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Ali Zainal Abidin bin Said Muhammad. Satu kupasan yang saya rasa cukup baik dengan pendapat yang diberikan. Terima kasih. Dan untuk makluman penonton semua, inilah orangnya yang banyak menasihati saya dalam pendidikan, pengurusan ataupun juga berlari. Ini jangan main-main ni, lari laju ni. Okey, baiklah. Itu saja dalam episod Cikgu Podcast kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana bersama-sama kami sehingga ke akhir episod ini. Terima kasih kepada Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga penaja kami iaitu Hux Robotic Academy Inspiring Young Geniuses. Jadi, itu saja daripada Cikgu Podcast. Santai-santai janji sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.